Assalamualaikum kepada semua warga maya media sosial dan juga YouTube, IG, TikTok dan juga kepada korang semua yang berminat dunia pemotoran. Selamat datang ke channel aku. Sila subscribe, like dan share. Jangan lupa tekan button notification untuk mengetahui video-video yang selanjutnya daripada kita orang, yang mana kita orang akan post dan juga kita orang akan review, kita orang akan servis dan macam-macam lagi lah. Di depan aku ni mana nak cerita banyak. Ini sport rim Amy buat semalam, dah kering. Sekarang ni panas guys, panas. Cuaca agak macam tak menentu hari ni, tapi macam-macam mana pun tayar mesti sampai. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu COD untuk menyampaikan segetah 2 tayar yang mana semalam setelah sekian lama ada masalah sikit. Okay, barang extend. So korang kalau pernah terjadi dengan extend ni, korang faham lah macam mana. Tak apa cerita panjang. So hari ni projek dia body. Sebab aku dah tak nampak dah kat mana body Honda Petak ni. Dekat sini dia punya. Okay, so mari kita tengok sikit detail yang Abang Amy buat ni. Nampak? Korang tengok nala tak nala. Okay, ni belakang sampai sini. Okay, dia nak katanya guys, cara Amy buat ni dalam keadaan emergency. Sebab apa? Sebab apa emergency? Adalah hal-hal yang mana Amy terpaksa tinggal kejap projek ni. Okay, sebabkan kadang-kadang Amy ni dia ada kawan-kawan bengkel yang berdekatan kat sini. Mana sini ada bengkel, sana ada bengkel, situ ada bengkel. Jadi pomen-pomen antara bengkel ni dia akan memerlukan satu sama lain. Contoh, kalau dia orang tak sempat nak kecai kereta, dia akan panggil Amy. Amy akan pergi tolong kecai kejap-kejap. Tu sambung balik masuk bengkel buat projek ni. Macam tu cara dia. Tu jadual Amy lah. Kenapa kau tak buat Pi? Kenapa aku tak buat? Sebab ini bukan bahagian saya bang. Okay, bahagian saya mungkin yang minor problem saja. Major problem ni kita tak berani lagi. Kita boleh support saja. Saya boleh support mana yang kita tahu. Sebab spana kita boleh pegang. Itu dia. Spana kita boleh pegang. Jadi ada masalah apa? Kalau spana boh pegang, spana gini, pakai-pakai kejap hilang. Pakai-pakai kejap hilang. Belum tangan pomen lagi. Okay, so dah cukup aku menipu hari ni. Jadi marilah kita sama-sama menjayakan projek hari ni. Amy pun sebenarnya tengah ada masalah tu, nanti aku cerita. Kita kena tanya Amy dulu macam mana. Boleh tak nak kongsikan dekat korang ni apa-apa permasalahan yang terjadi secara puratanya kat dalam bengkel ni. Kita tak cerita sepenuhnya dekat dalam video. Okay, mana kata kalau job-job tu adalah yang record, ada yang tak record, ada yang sempat kita nak explain, tapi nak record fully cara kerja dekat dalam bengkel ni belum lagi. Okay, maknanya tak tahulah macam mana lagi kan. Mungkin kita orang tak pandai lagi. Kalau siapa-siapa orang yang nak bantu, boleh hadirkan diri. Fighter only guys, fighter only. Kau nampak? Nala gila. Okay, jom kita bincang dulu salahnya. Bagi pemisok. Sambung next.